jika kita nak ambil harta si mati tinggal ni, kita nak bayar hutang. Jawapannya boleh. Sebab apa? Sebab itu adalah harta si mati. Kita kena selesaikan hutang-hutang dia dahulu sebelum kita nak bahagi kepada ahli waris faraid. Kita kena ingat, first kali selesaikan kos pengebumian arwah, Yang kedua, selesaikan hutang piutang arwah, hutang dunia, hutang akhirat kalau belum buat badal haji, kalau ada zakat belum bayar, kalau ada fidyah ataupun ada nazar, kena selesaikan dahulu. Yang ketiga adalah selesaikan wasiat sekiranya arwah ada meninggalkan wasiat. Yang keempat, kalau ada tuntutan harta sepencarian. Dan yang kelima, barulah nak bahagi kepada ahli waris faraid yang berhak. Maknanya boleh kita gunakan duit arwah ini untuk bayar hutang dia. Sebab itu hutang dia, kita kena selesaikan hutang arwah dahulu sebab itu memang duit arwah. Sekian, semoga ia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.